Okey, jom saya ajar cara untuk buat auto debit menggunakan apps Publigold. Pertama sekali, tekan di bahagian top up. Yang kedua, di bahagian payment method, tekan satu ikon di sebelah kanan, tekan auto debit, tekan OK. Kemudian, tentukan amount yang kita nak buat auto debit setiap bulan. Contohnya, 100 sebulan, 150 sebulan ataupun 200 sebulan terpulang kepada pilihan masing-masing. Kalau anda memilih untuk buat auto debit sebanyak RM200, klik di butang biru ini dan kemudian tekan confirm. Di bahagian duration, anda boleh tukar berapa lama yang anda nak buat auto debit. Contohnya, anda nak buat auto debit selama 1 tahun, tekan OK. Kalau anda nak buat auto debit selama 5 tahun, tekan OK. Kemudian, anda tukar effective date. Effective date bermaksud tarikh bermulanya auto debit anda. Anda boleh tekan di kolom ini. Kemudian, tukarkan tarikh yang anda nak, alihkan pada nombor-nombor tarikh ini. Contohnya, anda ingin membuat penolakan auto debit pada 25 hari bulan setiap bulan, tekan pada 25 hari bulan. Tekan done. Anda boleh melihat tarikh auto debit anda selama 5 tahun, bermula pada 25 Mac 2025 sehinggalah 25 Februari 2030. Masukkan IC anda di bahagian di bawah ini. Tekan I agree and understand. Tekan pada place order. Itu